Guys, aku nak share tips sikit So, pickleball ni serve dia dekat bawah pinggang tau. Kalau macam ni badminton, salah. Oh, boleh macam tu serve dia. Korang memang tak buat research dulu lah sebelum main pickleball. Korang just main je lah. Sorry tu tak buat research. I see. Itu sumpah basic tu. Kalau pickleball, korang tak boleh nak duduk dalam kitchen tau. Takkanlah korang tak tahu kitchen tu apa kan? Kan? Chow, makan sikit kitchen ni. Kitchen. Chow. Weh, tak apa dah, main sikit lagi. Aku percaya kau. Aku tahu kau boleh. Sikit lagi dah kau kena train dah. Okey Sedap agak punya raket ni. Aduh. Sorry nak tegur sikit. Aku pun dulu macam korang gak panggil benda ni raket. Tapi sebenarnya nama ni pedal. Pedal. Brand dari Tempest. Pedal. Tempest. Ni lah guys, pickleball. Kau tengok tu. Budak-budak baru nak ikut trend. Oh tengok tu. Pukul pun tak kena. Jenis ikut trend ni, nampak tu. Pukul pun tak kena. Hoi. Kau cakap apa bro tadi? Aku cakap pickleball ni sekejap je ikut trend. Tak lama pun. Kau boleh maki aku. Kau boleh hina aku. Kau boleh pijak-pijak maruah aku. Tapi sekali kau hina pickleball aku, kau dah langgar batas bro. Kau tak kenal zaman nakal aku macam mana? Okey. Kak, malam ni saya nak sewa court badminton dari pukul 8 sampai pukul 12 sebab saya ada Liga Semi Pro. Sorry lah, Dik. Court badminton semua dah jadi pickleball, Dik. Sorry Hi bro.